Selamat pagi. Mana mau tulang yang kuat? Minum susu ada kalsium, bantu tulang kita kuat. Hai semua, saya Hana dan saya Amanda. Hari ini kami bersama anda sempena kempen pemakanan sihat amalan minum susu. Kempen ini menggalakkan kita untuk minum susu setiap hari. Ya, kalau minum susu, tulang kuat, badan sihat dan otak cergas. Banyak aktiviti nanti. Ada tayangan video, ceramah dari Wakil Pamfresh dan apa lagi Hana? Ada kuis spontan dan yang paling seronok, murid-murid minum susu bersama-sama. Ya, slogan kempen pun menarik. 1 gelas susu 1,000 manfaat kan Hana? Ya, memang tepat. Mari kita saksikan kemeriahan program pada hari ini. Jangan lupa minum susu setiap hari tau. Untuk TVPSS, kami, Hana dan Amanda, teruskan bersama kami. Minum susu bukan sekadar amalan sihat, tetapi satu pelaburan kesihatan untuk masa hadapan. Amalan minum susu patut dimulakan sejak daripada kecil. Sekolah adalah tempat terbaik untuk pupuk tabiat ini. Kempen ini membuka ruang untuk murid memahami betapa pentingnya susu dalam pembesaran mereka. Kesihatan yang baik melahirkan murid yang cergas, aktif dan bersemangat dalam bersukan, juga tekun dalam pembelajaran. Bila murid faham khasiat susu, mereka akan lebih bersemangat untuk amalkan gaya hidup sihat. Okey, kempen ini bukan sahaja dapat mendidik murid tetapi dapat mengedarkan guru dan para ibu bapa kepentingan pemakanan seimbang. Seorang satu tau? Terima kasih cikgu. Isan, kau dapat siapa? Dapat susu strawberry. Sedap. Ni sama macam susu yang kita minum kat rumah. Betul-betul rasa sama sedap. Iya, enak banget. Murid-murid, kenapa kanak-kanak kena minum susu? Siapa nak jawab? Isan, jawab. Ya, Ihsan? Untuk jadi besar. Pandai, Ihsan. Betul tu? Untuk pembesaran. Betul. Jadi, minum susu secukupnya buat badan Sihat. dan otak Jelas. pandai.